Kenapa kena ambil magnesium guna benda ni? Makan je lah doktor. Okay, so kalau kita makan, kita dah cakap je recommended daily dose adalah 500 mg sehari. Okay, kalau you makan contohnya pisang kan, pisang setiap 100 gram pisang ada lebih kurang 24 mg magnesium. Okay. Maknanya kalau you makan 100 gram tu berapa biji pisang? 100 gram usually satu pisang tu, satu pisang tu kalau pisang emas yang kecil tu mungkin dalam 10 gram je. Kan? 10 gram, 20 gram. So kalau nak 100 gram pisang emas tu lebih kurang 3-4 biji juga. Betul. Jadi kalau you nak makan pisang emas saja untuk sumber magnesium you satu hari 500 mg, you kena makan berapa biji? Lebih kurang dalam 20 biji, 30 biji 20, kan. 20 biji. Jadi macam payah. Kalau you makan saja, you kena makan dengan bukan banyak tapi sangat banyak. Contoh lain buah oren. Buah oren 100 gram oren hanya mengandungi 10 mg saja magnesium dia. Jadi kalau you makan 10 biji oren baru dalam 100 mg. Yang ni berapa magnesium? So yang ni dalam ni dia ada 94 mg dan 1 ml. 1 ml lebih kurang 20 titik. Ui, banyak. Okay. So maknanya satu hari you tak boleh lebih daripada 100 titik. 100 titik tu 5 ml lebih kurang. Untuk mencapai 500 mg. Tapi kalau you ambil 100 titik tu, you dah tak boleh ambil benda lain pula. Faham tak? So maksudnya jadi kalau macam Mineral Life ni, you kalau macam saya lah, cara saya ambil, setiap gelas tu saya titikkan lebih kurang 5 titik saja. Itu untuk kesesuaian saya punya mulut, dia punya payau tu. Sebab dia memayau kan. Dia macam setiap kali minum air tu saya titik 5 titik. So nak kena bawa pergi mana lah. Saya buat tu tujuan dia, saiz dia begitu. Boleh tahu dalam poket. Boleh tahu dalam sini macam stevia juga. Tahu dalam poket mana. Titik.